nak sebut, nak beritahu. Sebab kadang-kadang dalam politik ni, kalau peluru tak kena pada saya, dia tembak isteri saya. Saya nak beritahu pada tuan-tuan bahawa ada juga peranan dimainkan oleh isteri saya untuk bantu rakyat Malaysia. Kalau nak terang program Permata, kita semua dah tahu program Permata. Terima kasih perwakilan kerana nak tambah program Permata lagi. Tapi ada dua jasa yang isteri saya telah lakukan yang saya belum terangkan. Saya tak pernah maklumkan sebelum ini. Yang pertama, waktu Ops Pyramid lebih kurang 2 tahun yang lalu, seorang pelajar kita telah disalah anggap oleh kerajaan Mesir sebagai seorang spy dan telah dimuatkan dalam penjara, ditahan. Saya minta isteri saya telefon pada masa itu, isteri Presiden Mubarak, Susan Mubarak berkuasa pada masa itu, merayu supaya pelajar kita itu dibebaskan. Dalam masa 2 jam saja, pelajar kita telah dibebaskan. Yang kedua, bila yang tadi itu Fortila, minta maaf. Yang kedua ni bila Ops Pyramid berjalan, nak bawa pelajar-pelajar kita dari Mesir balik, kita tak cukup penerbangan. Kita terpaksa minta supaya kerajaan Saudi membenarkan pelajar-pelajar kita menaiki pesawat Charlie, turun di Jeddah, daripada Jeddah ke Kuala Lumpur tanpa visa. Satu permintaan yang amat sukar diberikan oleh kerajaan Arab Saudi. Tetapi kerana networking dengan keluarga diraja yang telah diusahakan oleh isteri saya, kerajaan Saudi membenarkan pelajar-pelajar kita. Malah bukan setakat itu saja, 2 penerbangan Jumbo 747 diatur oleh kerajaan Saudi secara percuma membawa balik pelajar-pelajar kita. Jadi inilah yang saya nak terangkan, belum pernah saya terangkan, tapi adalah sumbangan juga oleh isteri saya kepada rakyat Malaysia. Ada bayaran lah kot malam ni kan.